What up guys? Guys, kau nak tahu tak satu cerita? Sebenarnya kan, patutnya 9 hari bulan ni I rakam ni 8 hari, dah 9 hari bulan sebab pukul 1 lah. Sepatutnya esok kita orang, maksudnya adik, ibu, Kisina, kita orang plan lah nak pergi cari baju Kisina sebab Kisina ada event. Lepas tu pula kita orang baca grup kan, baca grup untuk meniaga lah kan. So esok dah set up dia, kita orang boleh terlepas pandang tarikh tu. Tak terkejut beruk aku dibuatnya. Esok dah set up dia. So maksudnya besok dah kena gerak pergi set up lah kan. Ingat besok boleh relax lagi. Rupa-rupanya dah start meniaga. Orang dah start set up ni, korang tengok Nasib baiklah dekat grup ni bagi tahu. Ni kau nampak ni? Tak terkejut aku dia buatnya. So nak tak nak ni, adik tengah nak packing bag semua. Packing bag apa semua. So besok dah boleh gerak. So nantikan. Okay, bye bye. Okay guys, so sekarang ni kita kejap lagi tengah tunggu lori sampai. Lepas tu baru kita orang boleh bergerak pergi ke destinasi yang dituju, tempat kita nak berniaga lah. So ini barang-barang nak berniaga. Kita dah prepare dah semua. Ni barang-barang yang perlu dibawa lah. So nanti kita dah sampai ke tempat berniaga untuk kita orang set up. Ada tunjuk kat korang, okay? So sekarang ni kita menunggu ketibaan Ayu Latifah. Sebab kita orang kalau pergi berniaga memang 4 orang. Adik, Kis, Ibu and Ayu. So tu Ayu. Tengok tu Ayu baru sampai. Ayu naik Grab RM57. RM50 Grab, RM7 tol. RM57 guys. Cepat. Sekarang ni tunggu Kristina pula. Berapa lama pula nak tunggu ni, dah lapar ni. Kita orang dah sampai dah kedai makan. Ni ada ambil nasi ayam, so adalah lauk-lauk lain. Ini kedai-kedai yang berhampiran dengan rumah. Ibu makan apa? Leko. Dia makan kopak leko. Ni sup sayur feeling diet. Padahal nasi dia dekat sini. Dekat Ayu punya nasi. Yang kongsi. Nak makan satu sudu je. Nak makan satu, menipu. Sekejap lagi dia nak makan benda lain. Ni roti sampai 2 kopak leko. Sama je. Okay, jom kita makan dulu. Dia orang makan pun share pinggan Abang berterabur-terabur dah macam budak kecil. Dia macam mak jaga anak, tapi ni mak jaga mak. Macam mana? Ni saya pun tak habis sebab masin guys. Masin sangat. So sekarang kita nak makan apa? Nanti malam standby makan kat Seremban dengan Cik Boboy. Apa-apa pun pasang boot dulu Dah jumpa ke? Ayam. So ni kita orang dah nak sampai dah. Lagi 9 minit. Tengok tu, dia punya jam. Ayoyo, traffic light punya pasal. Kita dah nak sampai. Mana Ayu? Ni Ayu. Ni ibu busy. Aku tahulah busy sangat ni. Dah bangun tidur busy. Kau tinggal tiba-tiba banyak kerja. Ni dah nak sampai ni. Kerja dah nak start ni.
Tak boleh nak rehat sangat. Okay. So now kita dah sampai dah dekat tapak berniaga ni, Paradise Food Festival. So sekarang ni nak tunggu lori. Kita tak tahu lori kat mana sekarang ni. Ibu, kena daftar dulu bu. Jom nak pergi daftar dulu. Tu dah okey. Jom kita pergi daftar dulu baru pergi set up kan. Tak daftar tak boleh set up. So ini booth untuk kita orang punya booth QR Popio. Alang-alang sebab kat belakang. So kepada orang-orang Seremban yang nak drive through boleh drive through daripada sini nak beli popia. Okey? Alang-alang. Kita buka dua laluan. Depan satu, kat luar satu. Okey? Kalau tak buat, gantung kat luar. Okay, sini kita boleh buat drive through. Boleh queue kat sini je. Boleh queue kat belakang ni juga. Tak ganggu orang lain. Kalau ada queue. Buang kaki sekarang tu. Guys, sekarang ni kita orang dah sampai. Tapi masalahnya lori ni lambat pula. 23 minit baru nak sampai. Padahal dia dah sampai dah dekat homestay. Dah letak barang lah sikit dekat homestay. Lepas tu nak ke sini pula. Tapi dia sesat. Punya store macam senang je. Sekarang ni kita orang tengah duduk kat meja ni. Kita nak macam pemerhati. Pemerhati. Kita jadi pemerhati. Tengok, ya. Macam kaunter pendaftaran. Kita orang dah sebenarnya meja urus sikit tu. Kan nak order apa? QR Popio. Oh ya, kita ada jual macam-macam jenis popia. Laut, darat, hutan semua ada. Okay? Aduh, Ya kan nak yang mana satu? So sekarang ni lori dah sampai. Okay. Tu lori kita. Lori dah sampai. Kita dah boleh set up booth. Okay. Jomlah kita set up booth. Sekarang ni kita orang nak pasang booth. Adik bersama Ayu. Hari tu adik bersama ibu. Sekarang ni adik bersama Ayu pasang booth. Nah, sekarang ni kita orang set up. Gelap-gelap. Ni Ayu. Fresh. Sekarang ni kita orang stres. Kenapa? Saya tu boleh. Nak set up bu gelap-gelap pula. Macam mana? Ni yang dah set up. So ni dah separuh siap. Okay. Kau boleh tengok ni. Lagi sikit je. Lagi ni nak tampal lagi satu menu. Lepas tu dah siap. Lepas tu ni dalam. So sekarang ni kita orang dah habis dah set up. Sampai sekarang gelap ni lah. So sekarang kita nak ke mana? Lotus kita ambil cari air. Allah, sedap main air ni. Ya Allah, nikmat je. Nikmat apa yang kau nak gusta lagi ni? So kita orang akan pergi ke Lotus untuk cari ayam dada ayam untuk Ni pun nak cari buat cikurul. Let's go. So ni book kita orang dah siap. Tada. sini. Masih gelap. Okay. So boot kita orang betul-betul dekat dengan pintu masuk. Ni Ayu tengok dah macam budak-budak. Ini mengalahkan budak-budak. Ni mak orang ni. Anak berapa? 4 je. Anak 4 je. Boleh. Okay.
Oh. So sekarang ni kita akan masuk ke dalam Lotus. Dalam perut lotus. Ke dalam Lotus untuk beli ayam, ambil udara, angin sejuk. Okay, jom. Kita dah ada dekat dalam Lotus. Ibu belilah air sejuk-sejuk ke. Kita nak mencari Maggi. Adik sekarang teringin nak makan Maggi pedas gila. Ni Maggi pedas gila. Ni Adib suka tau Maggi pedas-pedas macam ni. Adib memang suka, memang love. Okay. Ni ambil satu Maggi pedas gila tom yum. Satu. Boleh. Ibu punya ambil yang paket. Maggi kari. Ambil ayu, mahal. Maggi kari. Tak teruskan. Mana yang paket lah? Maggi kari. Mana ujung? Maggi kari. Kari satu, ayam satu. Ni yang biasa je, yang normal. Ya sudah. Ni ayam. Lepas tu bubur Kristina. Aku tak nampak orang jual bubur kat sini. Ni yang baru. So ayam berempah. So ada satu Maggi. Maggi goreng. Takkan hari-hari makan ramen? Macam sedap je. So ini hasil tangkapan Ada ramen, minyak. Tu tengok dalam tu ada apa? Baby mi ramen. Kristina nak ramen ke? Nanti mesti dia nak kau beli. Kedai yang kita nak kita tu buka kawan tu pun tutup juga. Kita bagi kat lokasi tu pun tutup juga. Sekarang kita nak makan. Tom yum tutup. Alah. Semua jauh ni lah. Ayu ada nasi gerabu, Kalau nak pergi dekat tempat ramai-ramai tu dekat langgaran tu tutup udang juga. bata macam Ada sedap. Singapura. Kerabu salmon. Jauh makan lagi. Sen sedap je. Pilih kanan. Taman. Ni ada goreng-goreng. Taman Okay. Ni Cik Boboy. Alah. Okey. Ini Aish. Air. Ni Pakai ni botak satu, botak dua. Botak satu, botak dua. Kita tunggu lagi. Ni kabu Maggi dah sampai, sotong dah habis dah. Mata dia Sedapnya Mata dia lapar ni. Mata dia cantik. Mata dia Kan. Ni sangkaya. Mana yang hijau? Hijau dia kena gaul kot. Cuba gaul. Dari kuah hijau tu. Bukan gaul ni, mesti warna hijau. Bukan. Tindak kakak tu. Tu dah hijau tu. Tu. Oh, hijau boy. Gaul, orang suruh gaul. Bukan. Kena sebelah. Lagi. Daripada hari tu nak Kau makan. besok tak ramai mungkin boleh tutup awal. Kena apa? Ini sedap. Kuala sedap gila. Sedap pun. Macam tak ada air je aku ni macam ni. Sebab salah bawa kedai ke? Makan je pula. Dia yang tak kira yang makan nak tutang baju. Tak boleh fikir. Bawah ni, tak. Aku tahu ni. Orang tak terasa orang puasa. Akhirnya dah malam baru sampai homestay. Ni ruang tamu dia. Memang love. Ni gambar siapa tak tahu. Memang love. Adik akan tidur kat sini je. Malas nak naik atas. So, ni apa? Ni bilik pertama. Oh, very love. So, hello. Macam tu. Ni toilet. Ni toilet kita boleh mandi ramai-ramai. Ibu, Adib, Ayu. So, ni dapur.
Ada kuku. Ini paling penting sebab aku suka minum air. Ada dapur semua memang love. Jom kita tengok atas. Ui, tinggi tangga. Memang siap. Wah, dua katil. Allah. Dua katil single. Ada bilik air juga. Wah, bagus. Oh, ini share bilik air. Dari manis. Korang cari, korang ni ada sini dekat Serambandu Lotus. Tapi kita orang nak cari tempat makan yang best kat Senawang tu, jumpa kedai ni. Jom. Best ke tak best? Ada cendol. Memang love. Tempoyak ikan batik. Dia bilang kat sini. Kan dia pakai tempoyak. Ayu, makan apa? Itu ibu punya. Adik punya. Okay guys, so hari ni kita dah hari ke berapa berniaga? Hari keempat berniaga macam biasa. Sebelum kita orang pergi berniaga, perut kena penuh dulu. So kita nak pergi makan dekat tempat biasa. Okay, jom. Dah sampai di Rimba. So inilah untuk kali ketiganya kita nak makan kat sini. So mari kita tengok hari ni berapa kita akan habis. Okay, let's go. Ibu, so sekarang ni kita orang tengah tunggu air sampai baru kita orang pergi ambil nasi. Sebab sekarang ni full house gila. Serius. Kita tahu besok dia boleh bangun tak? Muka-muka lapar. Tengok ni. Lapar satu, lapar dua. Tak lapar lah. Yang bingung nak makan apa. Banyak sangat lauk kat sini. Tapi hari ni Ibu Im nak ambil dia punya cucur udang. Semalam, tiap hari ambil goreng pisang dengan cucur pisang dengan cucur pisang dia. So hari ni kita aim nak rasa dia punya cucur udang. Ayu hari ni planning nak makan apa? Nak nasi je dengan ikan bilis. So kita tengoklah hari ni berapa yang kita akan habis. Sebab hari pertama kita orang spend RM130 untuk 4 orang. Untuk hari kedua RM69. So hari ni kita tengok, okay? Apa ni?
lauk Adi. Ada ikan keli, pucuk ubi goreng. This is my favorite, kacang botol. Okay, sama belacan. Ni ibu punya. Ni Ayu punya. So kita orang ada tambah cucuk udang. Ambil gambar je lah. Ambil gambar je. So, jom makan. So, agak-agak hari ni total kita berapa? Total kita hari Dia dah hari ni, pertama 100. hari pertama RM130. Kita pun tak tahu kenapa mahal sangat. Hari kedua RM69. Dan Hari hari ketiga ketiga. agak-agak. So, hari ni RM78.50. Esok last day. Selesai kau tengok. Ya Allah, kuat betul aircon. Aku rasa besok lagi tak mak siap. Besok dah tak boleh makan dah ni. Ni total dia. Tapi dia ada cakap apa benda saya tak faham. Kepada orang-orang Negeri Sembilan, cuba korang baca ni apa. Nampak tak? Tak nampak ke? Tu nasi keli, kacang botol banyak bel cubit sikit. Itu apa? Saya tak faham. Ni macam Itu kod dia je. ikan bilis, Cashew yang mana? ikan bilis cukur sikit, cubit sikit, ulam sedikit. Senang betul. Okay. So kita dah kenyang, perut dah penuh. Jomlah kita. Tadi sama belacan sikit. Oh. Dalam sikit. Itu lauk-lauk dia di. Habis dia kata banyak bel. Oh, kacang botol banyak. Kacang botol banyak. Pakai belacan. Belacan, belacan cubit sikit. Cubit sikit. Very easy. Okay. So sekarang ni kita dah habis dah. Habis makan, perut dah kenyang. Buat apa sekarang ni Ayu? Niaga, cari duit. Niaga, cari duit balik. Bakar lemak. Okay, bye bye.